Okey gang, hari ni kita nak servis minyak hitam untuk Demak EX90. Okey, menggunakan minyak hitam Petronas Sprinta S900 fully sintetik. Okey. So kita akan cari Demak EX90 punya oil sump, nak buang minyak hitam. Dia ada dekat sini ni. Yang ada sini ni, buka ni, buang minyak hitam dia. Kelengkapan yang diperlukan adalah soket saiz 17. Nampak tu 17 cm. Buka dia punya cap ni. Pusing. Dapat pun buka. Ketat sangat ke. Ketat sangat. Kat sini kita boleh tengok level minyak tu Bila kita dah tuang, kita ukur celup sikit dalam dia dan boleh detect. Dekat bawah ni. Nampak? Sekejap. Nampak tak? Dekat bawah ni. Okey. Kita akan buka nut 17 ni untuk buang, buka arah jam, lawan jam. Okey, ni kita dah longgarkan okay? Kita buka lawan jam. Ni dah longgarkan sikit. Okey, nampak. Dan bila dah start longgar tu, kena prepare bekas kat bawah dia. So oil sump ni sebab dia dah longgar, pusingkan dia. Okey, sebab pusingkan dia, ready. Tangan akan kotor sikit. Biasalah tu. Nampak? Ni nampak. Ni awesome dah. Nak buka ni. So kita buang yang lama. Okay, awesome ni tak tepi ni. Penting. Okay, biar buang dulu. Okay, pause dulu. Okey, ni kita dah biarkan awesome lama keluar sampai habis. And then kita kena angkat motor sikit kan. Goncang-goncangkan sikit ke kiri dengan ke kanan. Make sure ada leftover minyak hitam yang lama tu keluar betul-betul habis. Nampak? Kiri ke kanan. Sikit-sikit je tilt. Tak payah banyak sangat. Nasib baik buka yang atas ni. Jadi pressure flow dia senang keluar. So kita tutup balik. Pasal yang lama tadi, ambil, masukkan balik. Ni pakai tangan dah ketat. Ambil soket wrench. Ni pusing, ketat. Ketatkan sikit gitu je. Okey, dah cukup. Alright. Okey, tarik keluar dipstick dia. Bersihkan sikit. So kita akan tuang dalam ni funnel yang akan digunakan. Okay, kita akan tuang dengan funnel Bismillah. Pakai dipstick. Make sure dah bersihkan dia punya dipstick tu. Ni indikator dia ni. Okay, minimum dekat sini, full dekat sini. So kita angkat balik funnel ni, masukkan dipstick dan kita check. Bila masuk ni, kena make sure hanya ke bawah saja. Sebab minyak turun ikut gravity. Nampak tak? So kat sini okay, dia dekat sini. Maybe about 30% dari lepas minimum tu lah. 30% dia tak sampai half lagi. So kita kena tuang lagi. Dia dah nak full lah tu. Okay. Dah penuh, so tak isi lagi. Dah penuh, tak isi lagi. So ketatkan balik. Okey, sudah siap tukar minyak hitam. Ada lagi ni. Itu saja kan untuk tukar minyak Demak EX90.